Hello, hello, hi, welcome back to Sembang Wayang. Kita bersiaran secara langsung, tak adalah secara langsung. Fuh, Kita bersiaran sekali lagi bersama dengan Shazwan Nindo. what's going on, nerds? Apa khabar semua? Setelah beberapa minggu kita menantikan teaser, masih menunggu teaser Brand New Day dengan Ya tu. Doomsday, masih kecewa, tak ada apa-apa khabar angin daripada katanya akan keluar dekat Super Bowl, haram. Tak ada keluar Super Bowl. Bulan puasa pun nak jalan dah ni, nak dekat puasa dah ni. Satu Minggu benda depan, pun tak bukan ada. minggu ni nak puasa dah. Masih Betul. tak ada lagi. Macam mana ni Wan? Even jangan cakap pasal Super Bowl, Mat. PlayStation punya video apa game pun dia tak ada tunjuk Wolverine Apa gameplay Wolverine? apa. Oh. Aku tak tahu what Tapi the hell is Marvel doing Wolverine actually. lambat lagi kan patutnya. Tahun ni, Mat. Yalah tahun ni lah, tapi August. mungkin hujung tahun kan. Ujung-ujung dah Hujung ujung. tahun. So macam tak apa lah. Ya. Tapi ni macam ini tak ada Ta- apa-apa lagi. tapi Cuma ah tak ada Destin Daniel Cretin cakap it's funny how people keep asking about the trailer. Dia cakap jangan risau. Trailer dia tetap akan datang. Cuma kita kena tunggu lah. ya, Ya. tapi okay, Brand New Day tak lama lagi, Jun. Julai. Jun lagi 4 bulan Mat. Iya, March, April, May, June. Tak, Julai. Julai eh? Julai 31st, yes. Oh, Ah. Julai eh? Hujung bulan. Actually, kalau kau fikir balik bukan okay, Julai pun, okay. the August. Okay. Hmm. Sebab last So, day of July ada kot. 5 bulan lagi lah. Yeah. Tapi yalah, walaupun dah 5 bulan, sepatutnya trailer dah patut keluar tau. Doomsday tak keluar lagi aku faham. Tapi Brand New Day ni aku tak tahu kenapa orang delay. I mean, No Way Home pun orang buat macam tu juga. Kalau kau ingat betul-betul No Way Home Oh, dah yeah, ujung-ujung exactly. baru orang release trailer dia untuk trailer dia. But yalah, kita just wait for it lah. Tapi leak dia makin banyak tu. Tadi pagi je aku tengok Sembang Wayang ada Mamat tu send gambar tarantula dengan boomerang lah, tombstone lah. Tak tahu whether tu AI ke tak. Aku nampak. Yeah. Itulah aku tengok pun makin banyak dah leak dan makin banyak rumours yang berkeliaran pasal Doomsday pula, pasal Brand New Day ni. Brand New Day, yes. Tapi teaser masih lagi kita tak dapat lagi. Yang kita Yeah. dapat hanyalah yang leak hari tu. Itu pun kita tengok daripada jauh. Dia bukan recording direct ke screen lah, ataupun screen yang macam ni apa ni, macam kita nampak direct screen kecil kan. Yes. Jauh tu. Yeah. PC monitor jauh. Lepas tu kau dapat tengok Video kecil kecil je. ujung-ujung. Tu asal. Dah Tapi lah dia tu buka pun kecil. Sony tak nak release apa-apa. Tapi dengar-dengar orang cakap Aha. trailer yang akan datang ni pun is not the same as the trailer yang dah leak tu. So gonna expect something different lah, atau something new lah. Which is good lah, because kalau dia release sama trailer dengan leak tu, pada aku macam dah tak hype lagi kot. Aku nak tengok something different lah. Yeah. So aku excited. Dan I mean aku kalau tak dapat trailer Spider-Man Brand New Day pun, kita still dapat Spider-Man Noir punya trailer. Maybe that's why Sony tak release Brand New Day. Diorang nak fokus Spider-Man Noir dulu. Ya, Ya. tapi okay, Spider Noir pun Mei. Yes. Mei akan ditayangkan. Sekarang ni bulan 2, okay lah 3 bulan jarak beza masa kan. Probably Tapi nanti kita dapat itu projek ni. TV series kot. Yeah. Janganlah macam tu. Dia macam ini filem kot. Patutnya kau dah tayangkan awal kan. Nanti filem kau flop, tak laku, kau bising. Aku rasa diorang macam Sony dia ada confident yang Spider-Man punya movie ni akan do very well. I mean, No Way Home is a COVID-nya movie and they did pretty well. So macam diorang macam kita tak release trailer pun tetap akan sell mat Spider-Man ni. Yeah. So aku rasa diorang macam complacent lah. Tapi movie-movie diorang yang lain macam Venom, Morbius, Madam Web dengan Craven sampah mat. So aku nak Tapi ya, satu sisi yang lain, kita ada satu rumours yang besar juga. Walaupun dia bukanlah dalam Brand New Day, dia dalam Doomsday kan. Yeah. Ada satu rumours yang tentang Tobey Maguire ni akan fight. Ada satu fighting scene dengan Hugh Jackman ni makin menjadi-jadi tu. Ada satu, ni aku sharekan satu rumours lah daripada My Time to Shine. Okay. Dia kata ada satu scene
set up a huge and tragic fight between Tobey Maguire's Spider-Man and Hugh Jackman Wolverine. In Avengers Doomsday, Deadpool and Wolverine are sent to Tobey's Earth to destroy it. Then we get an epic Tobey's Spider-Man versus Wolverine fight that ends in tragedy. Baik saya. Oh, Aku nak saya tengok benda tu. yo. Kita boleh campur So, tengok Hugh Jackman dengan Tobey Maguire sama-sama. Weh, tu macam mana tu? Aku akan, kalau aku tengok tu adalah scene yang awal, macam bangun tepuk tangan. Tapi aku rasa akan tepuk tangan. Aku rasa Logan akan frustrated dengan Peter Parker sebab tak boleh diam kan. Peter Parker ni dia macam Tapi kau kena ingat tu, Toby dah tua. oh ya tu. Sakit And belakang also- pula tu, Muhammad tu. Oh ya. But damn, to see them, I mean kalau aku harap benda ni betul lah kan, because memang aku nak tengok diorang dua sama-sama in the big screen lah. And besides, Ya. kalau diorang masukkan Hulk dalam team Hugh Jackman ni, the legend big three yang kita dapat dulu in the early 2000s, finally kita dapat in this day and age. Because sekarang Betul. ni kalau kau cakap Marvelnya big three, Captain America, Thor dengan Iron Man, tapi orang-orang ni semua tak tahu yang dulu big three Marvel ni adalah Hulk, Wolverine dengan Spider-Man. Ya, so aku ya. Lah, tinggal Hulk je tak ada. Yeah. Kalau Hulk ada sekarang ni Big Two dah ada dah. Orang ni lagi tak ada. Habis semua yang legend-legend tu. Kau imagine Hulk yang siapa nama Muhammad tu, bukan Edward Norton tau, yang dulu punya Hulk, 2005 punya Hulk tu. Alamak, Itu 2003 tak ingat. Ya, aku tak ingat nama dia. Aku lupa. Tapi yang aku tahu yang first tu. Ya, walaupun Hulk tu movie dia sampah, tapi it's still nostalgic lah. I mean, Doomsday ni kita tak boleh lari daripada nostalgia lagi. So of course lah. it's a Nak freaking jual. nostalgia film. That's why. Sebab kata ni ini adalah kapitalis. Tapi Disney yelah, dah kaya pun masih nak kaya lagi. Tak faham. dia still nak buat duit. Kita kena setuju lah. Betul? Kalau diorang tak boleh buat duit, macam mana diorang nak kembangkan benda ni untuk buat movie selanjutnya. And besides, Secret Wars gonna be big, man. So diorang kena betul-betul buat duit for Doomsday ni. And then dengan cerita lepas Secret Wars pun kita akan dapat another Avengers movie kan. Mat, back to back set Avengers movie. Like finally lepas Endgame man, tak ada satu Avengers movie langsung. So sekarang kita akan dapat Doomsday, Secret Wars. Lepas tu kita akan dapat apa, Avengers apa Forever seperti ada, aku tak ingat lah. Apa? But yeah. Forever? Bukan, dia cakap it's a sequel pada Secret Wars, tapi dia bukan Secret Wars part 2 lah. It's a different title of Avengers. Oh yeah. Yeah, so kita akan dapat 3 Avengers movie. Aku tak tahu whether betul ke tak. So let's just hope for the best lah. Because aku tak rasa Secret Wars boleh last satu movie kot. It's a freaking big movie. Sepatutnya ada 2 movie. Aku dengar yang tu, tapi aku tak terbaca pula yang ada pasal apa ni, dia punya tajuk adalah Forever. Avengers Forever. Aku tak ingat komen down below siapa ingat tajuk yang Avengers lepas Secret Wars ni. By the way, ada satu video yang dah viral dekat social media. Oh yes. Kalau korang nak tengok video ni, aku rasa dekat Telegram group Sema Wayang ada. Korang boleh search nanti, cari. Aku cerita sikit lah. Footage ataupun video ini memaparkan tentang Steve Rogers yang balik ke masa lepas. Kemudian ada orang ketuk pintu. Yang keluar adalah Mobius and the gang, which is geng-geng TVA lah. Yang cakap sebenarnya Steve Rogers ni telah buat satu jenayah yang dia telah menyebabkan branch of timeline. Wujudnya branch of timeline. So patutnya dia kena prune dan dia kena ni lah, duduk dalam the void lah. Tapi disebabkan dia tengok Steve Rogers kesian dan pegang anak. Okay, by the way, aku ada satu universe yang kau boleh duduk. Kau duduk diam je situ. Kau tak kalau kau tak buat hal, okay, selamat je timeline Mobius cakap tu kan. Which is itu adalah Earth 828. Kalau kita ingat 828 adalah universe Fantastic Four. Yes. Dan ini juga basically ini adalah animation yang ada orang buat teori. Tapi benda ni adalah rumours yang kita pernah bincangkan sebelum ni, yang Steve Rogers ada dalam kapal Fantastic Four. Aku rasa dengan apa yang ada dalam animation yang orang buat ni, dia macam makin make sense. Oh, logik juga macam mana Steve Rogers boleh ada dalam kapal Fantastic Four. Sebab kita dengar juga yang Steve Rogers ni dah duduk dekat
Universe 828 sebab kita tengok dalam teaser yang pertama ataupun first look dalam Doomsday yang ada Steve Rogers, kita nampak macam ada orang yang argue kenapa rumah dia macam lain sikit Oh ya, kan. betul. Even kat So what Telegram if pun. itu adalah universe yang berbeza, itu bukan universe 616. So apa pendapat Menarik. kau? Aku rasa previous video kan kita borak pasal benda ni juga. Sekarang ni pun orang Betul pun betul dah betul. berteori benda ni, and aku pun cakap aku tak berapa minat this theory, but it makes sense je because like I said lah, like Mm-mm. kalau dia stay kat timeline yang bukan Fantasy 4, of course dia akan create more branch timeline yang tak sepatut kan. So Uh-uh. I mean okay je lah, but macam aku cakap juga, mungkin Chris Evans pula, Steve Rogers akan side on Fantasy 4 dan Doctor Doom because Doctor Doom ni muka macam Tony Stark kan. And also dengan cerita yang kat dalam Doomsday nya movie ni, tak semua orang akan tengok muka Doctor Doom yang asal. Only certain people yang akan tengok. So maybe one of them is Steve Rogers lah. And that's why Steve Rogers pun nak convince dengan Avengers nya team kat 616 ni yang whatever Doctor Doom is doing is the right thing lah. And that's why maybe X-Men tak terima benda tu kan. So that's when X-Men versus Avengers lah. Because of course Avengers akan dengar kata Captain America because he's Captain America apa. And X-Men ni orang luar kan. So maybe diorang akan gaduh pasal benda ni lah. We never know until the movie comes out. So yeah, but it's okay lah untuk berteori je kan. Kau suka teori tu? Aku suka teori tu sebab dia macam kan. Logik lah sebab dia menunjukkan betapa pentingnya. Okay, kita macam ada satu pandangan yang macam kenapa ada Steve Rogers kan dalam Doomsday ni, macam kau nak still ada karakter ni. Tapi pada aku kalau MCU boleh come out dengan satu teori yang make sense ataupun plot yang make sense, then okay, aku happy. Dan rumus ni ataupun teori ni sangat make sense dan logik. So dia cakap lah sebab selama ni kita terfikir kan mana pergi TVA sebab Steve Rogers duduk masa lepas kot. Dia tak balik, dia tak ada berada di timeline semasa. Tiba-tiba jadi orang tua. Cuma problemnya adalah macam mana Steve Rogers boleh kembali kepada universe 616 dengan menjadi orang tua. Itu persoalan yang penting. Yeah. And also dia ada lagi satu teori yang support this theory, which is Richard ni sebenarnya memang dari Earth 616. That's why dia seorang saja yang faham this multiverse concept. Kalau kau tengok Fantastic Four First Steps, dia kan ada borakkan pasal multiverse dengan student-student dia kan. Betul. Dia seorang je berbual pasal multiverse ni. So ada chance maybe dia adalah daripada 616, dia trap pada First Steps ni. So maybe dia punya family ni memang asal dari that universe. Cuma Richard seorang saja yang sepatutnya dari universe 616. So that's why dia ada cara untuk, dia tahu macam mana nak pulangkan Chris Evans pada timeline yang asal lah. Maksudnya the whole Fantastic Four punya team hanya Richard je yang daripada universe berbeza. Yeah, that's one of the theory lah. Wah, interesting juga benda ni. Tapi aku lagi suka kalau the whole team is from the 616. So macam mana tau? Betul Diorang juga. ni semua macam typical Fantasy 4-nya origin where these 4 astronauts pergi naik space and then something happen, tu yang diorang jadi Fantasy 4 kan. Tapi instead of pergi space, aku suka teori yang diorang ni lah nak pergi explore kat space tapi dia termasuk another universe. Macam tu. Macam dulu punya teori pun aku suka where dia involved dengan quantum realm. So diorang stuck kat dalam quantum realm dengan Hank Pym punya bini. Ya, aku suka teori tu juga tapi in the end diorang tak gunakan teori tu kan. Ya, so aku harap this theory pun betul lah for Fantasy 4 punya teori lah where diorang daripada menarik jugalah apa yang kau kongsikan tadi Wan. Aku rasa dia satu sudut pandang yang menarik. Kalau benda tu terjadi nyata, kita akan nampak macam mana asal usul Fantastic Four ni daripada 616. Yeah. And also sebab macam dia melogikkan apa yang Doctor Strange cakap. Betul. And another reason kenapa TVA nak masukkan dalam that universe sebab Richard
to 616. So macam okay, kita ada satu member 616. Why not masukkan Steve Rogers ni dalam Richard je universe. Jadi diorang dua boleh relate. Kau faham tak? So dari situ Dr. Doom macam salah, aku ada advantage benda ni. Aku boleh conquer this universe juga tau. So maybe I don't know. I mean it's fun Apa lah. pendapat It's a korang? fun theory Aku tak tahu. Aku rasa ini adalah satu teori yang sangat menarik untuk kita bincangkan dan kita boleh bualkan. Tapi confirm akan ada nanti yang attack otak tak logik macam ni. Tak logik memang betul. Ataupun nanti attack ni tak tengok endgame ni. Lepas tu bila orang tanya balik dia pun tak boleh jawab. Bongok. Masalahnya kan komen-komen yang sama kita akan dapat macam tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, komen-komen yang macam tu dia akan macam alah tak logik Tapi okay, let's say macam ni. Korang kena faham teori dalam MCU ni semua logik. Kalau kau nak fikir logik, apa yang MCU bawa tu logik. Apa yang kita teorikan ni part of logik. Apa yang korang komen tu pun logik. Cuma siapa yang akan menentu storyline dia? Kevin Feige ataupun Russo Brothers lah. So basically semua storyline tu logik. Kadang-kadang dorang ni dengar apa yang fans teorikan, dia ubah story. So dia tak patut story asal macam tu, tapi dia ubah. Benda tu biasa. Besides this fan fiction, macam whatever theory yang kita borakkan ni, macam kau cakap Izzat, boleh terjadi juga. Contoh macam dulu masa Infinity War, diorang banyak tanya macam kenapa Ant-Man tak jadi kecil masuk dalam badan Thanos lepas tu besarkan je. Benda tu pun boleh terjadi juga, cuma diorang tak nak buat macam tu kat dalam movie Infinity War ni. Kau faham? Satu, okay, benda tu logik untuk dibuat. Macam okay, orang kata kenapa Captain Marvel tak fight. Kalau okay, mula-mula kita cakap kan, sebelum movie Captain Marvel keluar, dia kata Thanos ni kuat sangat ni, siapalah akan mengalahkan Thanos ni. Lepas tu kita keluar Captain Marvel. Captain Marvel ni kuat, dialah individu yang akan mengalahkan Thanos. Betul. But at the end, dalam Endgame, kita nampak fighting scene Captain Marvel hanyalah sikit. Itu pun di hujung-hujung. Dan yang mengalahkan Thanos pun bukannya Captain Marvel, orang lain. So ikut logik, memang logik Captain Marvel, Wanda pun boleh kalahkan Thanos. Betul. Tapi adakah dengan Marvel menggunakan story ataupun plot sebegitu, dia jadikan movie tu lebih bagus? Itu je benda main point. That's why at the end of the day, diorang nak sell ataupun diorang akan respect the OG lah of betul. Storytelling lah basically. Kita kena faham marketing storytelling ni benda macam tu lah. And kalau kau realise Marvelnya game ni, dia suka balik pada asal lah. Contoh first movie of MCU is Iron Man. Takkan penutup Marvelnya movie ni dia nak kasih Captain Marvel yang menang. Tak logik, because Captain Marvel baru introduce sebelum Endgame-nya movie. Of course diorang nak kasih rasa macam nostalgia atau rasa closer to the fans kan. Kasihlah Iron Man menang. Aku rasa okay, aku ada teori juga pasal kenapa Captain Marvel dia tak dapat screen time yang banyak juga. Pertama, aku rasa sebab movie Captain Marvel flop. Betul. Kan, movie Captain Marvel flop. Lepas tu ramai yang tak suka beri license sebagai Captain Marvel. Aku rasa part of benda tu juga yang menyebabkan screen time dia kurang. Mungkin shooting dia banyak sebenarnya, tapi at the end bila movie tu release, screen time dia tak banyak. Aku rasa lah benda tu mungkin boleh kita argue, tapi benda tu sebahagian daripada apa yang dipertimbangkan oleh Marvel. Lagipun kita dapat tengok how strong Captain Marvel is pun kat Endgame dah cukup kan. Dia seorang je boleh hancurkan tu spaceship. Betul. Lepas tu masa dia fight Thanos tu, memanglah ada aura farming tu salah dia lah kan. Tapi kita nampak berapa kuat Captain Marvel ni. Dia boleh seorang handle Thanos punya pukulan. Even Scarlet Witch pun kita dapat tengok berapa kuat dia. Because betul. Scarlet Witch bila fight dengan Thanos individually, Thanos suruh Thanos command tu tau, Rain of Fire apa entah itu kan. Dah cukup lah. Cuma diorang tak nak buat these two characters kalahkan Thanos, because dia tak make sense. Because diorang nak balik pada Iron Man juga. Kalau kat comics memang dia takkan gitu. Dia akan pilih setiap karakter yang okay, yang masuk akal untuk kalahkan this character. Macam tu. But movie lain lah. So kita tak boleh expect macam mana. Setuju aku yang kau cakap. Movie lain lah. Dia tak nak lah bawa style yang hampir sama.
Betul. dia jadi tak best lah sebenarnya. Hmm. Mungkin dia nak juga yelah attachment kita dengan karakter pun mungkin Ya, menyebabkan benda tu susah sikit kan. betul. And also yang kalau yang pendengar-pendengar kita ni cakap kita berteori mengarut atau palatau dan semua kan. Sebelum kita ada podcast ni, kita pun dah berteori dah dengan Hmm. member-member. Even kau sendiri pun berteori dengan member kau. So, at the end of the day tak salah kot berteori. Bukannya macam aku cakap lah, bukan kita fitnah siapa-siapa kan. It's a fictional character and it's Ya. fun to bincangkan benda ni kan. Yeah, but at the Aku awal-awal dulu aku tak suka melayan benda ni, tapi macam hmm, apa benda banyak sangat ni komen-komen yeah. macam tu. So okay, it's okay untuk orang argue, aku tak ada masalah pun Mhm. untuk kau argue apa-apa. Tapi yelah, dia macam argument tu adalah argument yang sentiasa muncul. Okay, A that's why aku cakap aku don't mind kalau nak argue because kita boleh bincang tau benda ni. Besides is fictional, kita boleh bincang. Why not kau duduk dengan kita bincang tau. Tapi aku tak suka komen macam, oh tak tengok endgame lah tu sebab tak tahu apa macam nak Ya. explain kan. Tapi bila aku tanya kau, okay kau cuba explain. Lepas tu dia cakap, mungkin Steve Rogers, kau pun betul nampak the word mungkin tu je is already berteori. Lepas tu kau nak cakap kita apa saja. Tak Ya, masuk ya, akal. aku setuju dengan kau. Bila kau cakap macam tu, sebenarnya okay, komen yang aku tak suka dan tak happy adalah bila kau cakap macam ni. Oh, bapak kepala tahu main suka hati je ni. Lepas tu Ha. dia macam komen yang bersifat judgement. Aku tak suka lah. Hmm. Bukanlah aku okey je sebenarnya, kati kau lah aku nak cakap apa pun aku tak Ya, betul. kisah. Tapi aku lebih happy bila kau dapat argument yang kau counter logical part. Contohnya, aku tak setuju dengan pendapat Izzat pasal benda ni sebab aku rasa Steve Rogers ni. Kau Hmm. come out dengan teori baru, Ah. benda yang lebih logik daripada apa yang aku campak dan bagi Hmm. Syazwan bagi apa benda, kau tak setuju. Okay, mungkin side Marvel ni. Macam tu lah, bagi argument Ya. yang betul. Oh, kita dah mengajar pula macam mana nak bagi argument dengan komen yang betul. Mampus ni episod dah curhat pula. Curhat. Dah lah, But dekat grup Telegram gaduh semua. ya, tapi fikir balik, kita bergaduh antara sama lain kan, Indian Marvel yang kaya, Mat. Ya, tu lah. But yalah, I mean it was supposed to be a fun conversation atau discussion tau. Tapi kalau Yes, korang dah serius betul. sangat dah tak fun, Mat. Nanti kita, pasal community ni sepatut kita grow sama-sama and watch the movie together, enjoy. Betul, Bukannya betul, kita betul, macam betul. nak challenge, oh teori siapa betul, teori siapa salah kan. Mm. Kalau teori kau betul, good job. Kalau teori aku betul pun okay. Tak ada Dan plus win-win. sebenarnya apa yang kita campak teori ni semua kebanyakannya adalah teori yang dibincangkan pun dekat social Betul. media. Ya. So aku Betul. rasa sesiapa pun content creator yang buat pasal MCU ni, kebanyakan teori yang dorang campak adalah content yang ataupun teori-teori yang dah ada dah dekat social media. Kalau korang tengok, korang buka Twitter atau threads bersepah teori-teori yang Betul. boleh kita bincang, boleh kita bacakan. Dan yelah, takkanlah tak ada orang yang terfikir teori yang sama sebenarnya. Kau buka social media ataupun content creator Marvel dekat Indonesia, lagi bersepah dorang pasal dorang sembal pasal teori-teori Marvel dorang. Yeah. And So aku realise Marvel punya game sekarang dorang punya movie atau TV series kan, dorang suka buat macam a big question mark untuk kita bincangkan benda ni kat social media atau content creator buat review atau deep dive of that movie atau TV series lah. Memang dorang dia sengaja. basically free marketing untuk Marvel lah. Okay, aku nak cerita sikit dekat kawan. Kalau kau tahu, kan ada orang share dekat kita punya group Telegram juga kan pasal Astro Cinematic Universe. Yes, betul. Astro Cinematic Universe, dia nampak game apa yang Marvel buat ni untuk dikembangkan di Malaysia. Untuk nak buat game yang sama. Diorang siap buat satu konten social media yang mana ada orang bercakap dan bincangkan, jadikan teori. So dia nak orang bercakap-cakap tentang apa yang dibawa. So aku macam, so interesting lah. Benda ni adalah part of marketing Marvel yang dia nak bawa. Dan in fact sebenarnya benda ni juga yang akan dibincangkan banyak juga daripada banyak series-series. Sebelum ni DC punya series, aku nampak kat media-media western banyak jugalah bincang pasal. Aku awal dulu kenapa aku nak buat konten macam ni, sebab aku nampak ada perbincangan TV series DC dulu.
Oh. Awal-awal dulu. Tu aku tak tahu Syah. Best lah dia cerita tentang setiap episod sebab tentu TV series kan. So setiap episod apa benda diorang macam ada ramalan, prediction tentang episod akan datang. Macam, uish best juga ni cerita kan. Macam dia macam kita berfikir lah apa yang akan jadi benda yang logik. Macam dia macam seolah-olah kita tengah main game dengan director. So benda tu Betul. bagi aku benda yang menarik lah. Ya. So aku rasa game plan yang sama juga bukanlah DC Marvel tiru DC, tidak, tapi itu adalah type of marketing bila kau ada satu movie franchise yang besar yang boleh digunakan sebagai satu universe, then benda tu menarik pada aku. Betul. Ya. Lagilah ramai orang berteori kan benda ni. Dan bila orang bercakap tentang filem tu ataupun sesuatu produk tu, at the end yang untungnya adalah produk tu sendirilah. Betul. Dia tak perlu nak bersusah payah untuk buat marketing macam Marvel. Ya. Dia tak perlu nak buat marketing. Kita buat content pun kita untung, dan dalam masa yang sama Marvel lebih untung sebab orang bercakap That's tentang why. filem dia, TV series dia. Even leak yang dulu No Way Home gambar Andrew Garfield pun suspect itu adalah part of diorang punya game. Ya, Takkan aku boleh leak suka-suka je. sure contoh kan yang macam keluar leak daripada Brand New Day tu kan. Aku confirm itu adalah part of the team. Macam mana siapa lagi ada diorang punya source? Ya. Diorang Macam mana dia dapat tu? Habis kalau let's say benda ni betul-betul lah terleak kan, takkanlah diorang tak ada macam take action kat pekerja tu ke apa. Kena saman tu. Mesti diorang ada je lah cara diorang. Even gambar yang diorang ambil gambar kat set masa Deadpool Wolverine, itu pun mesti orang-orang dia juga. Siapa boleh masuk tempat set movie ni? Betul. Diorang juga yang main game ni. And also macam kau cakap lah, it's free marketing. Kalau kau berbualkan movie ni, kalau let's say kau tak nak orang berbual pasal movie ni, Marvel takkan tunjuk Doomsday punya kerusi tu tahun lepas bulan puasa mat. Dah nak setahun Itu dah benda adalah tu. game dia. So game dia nak kita berbualkan benda ni sampai tahun ni Disember 18. Kalau tak dia tak buat countdown daripada beberapa bulan lepas lah. Bulan lepas lagi dah start countdown. Tu lah. I mean Marvel dah faham dah game dia. And cakap pasal berteori, kalau kau cakap kita palator bla-bla, kalau kau tak nak kita berteori, kenapa Russo Brothers tiap kali dia buat Avengers movie, dia akan keluarkan posting kat Instagram, lepas tu gambar apa entah, dia nak kita fikir sendiri. Macam dulu Endgame kat set, tiba-tiba orang fans cakap, oh dia nampak perkataan Endgame tu. Lepas tu sekarang ni Doomsday pun ada tunjuk gambar apa entah, bila cakap oh itu kerusi Dr. Doom. Ini semua dia nak memang kita bincangkan benda tu. It's part of the algorithm juga. Kalau kau keep on talking about it, orang takkan, dia macam mana it's like a distraction tau. Pasal kalau orang fokus sangat pasal Avengers Doomsday ni, movie-movie lain semua akan orang lupakannya. Yes. That's why di game Marvel ni, diorang jahat tapi at the same time is good for them. Tapi aku perasan kan, kita berbalik pada topik kita tadi kan. Hype Marvel ni dah makin merudum sikit sebab diorang dah tak, okay, satu, kita tunggu teaser atau trailer tak keluar-keluar. So aku rasa somehow bila terlalu lewat diorang keluarkan teaser atau trailer ni, orang akan fed up tu. And then orang rasakan macam, orang mula akan rasa muak dan bosan. Betul. Bahaya lah sebab aku rasa hype dia dah makin jatuh nak dibandingkan yang waktu Avatar tu ada teaser keluar, lepas tu orang dah hype gila, orang dah start excited. Sekarang ni macam dah jatuh sikit, dia macam slow. Tendu. So aku rasa Marvel kena buat something, kena do something untuk make sure momentum tu kena ada supaya nanti tak adalah ke laut dia punya marketing. Aku rasa sejak Wonder Man lah, orang dah start fokus Wonder Man, lepas tu Avengers Doomsday dia dah die down sikit. But aku guarantee dia akan naik balik lah. Marvel adalah cara dia untuk naikkan balikkan dia punya perbualan benda ni ya. So let's just do our best. Kita sebagai content creator, kita just need to stay consistent dengan konten-konten pasal Marvel ni. So yalah, kita membebel juga banyak episod ni. Betul juga. Episod ni kita macam curhat shoot. Tapi aku nak cerita sikit lah. Ada satu, kau tengok tak yang macam interview between Mark Ruffalo, Chris Hemsworth dengan siapa lagi? Storm punya pelakon tu.
Oh yeah. Aku tak tengok tapi aku nampak orang berbual Ah, pasal benda tu lah. Ya. lepas tu dia tanya Storm, pelakon Storm tu akan ada ke tak? Dia kata tak ada. Ya. Dia kata tak ada ke, dia tak ada jawab. No. Sebab dia punya power kan sama macam Thor kan. So dia takut orang Ah, macam, ya, aku faham. But so dia kata tak. Lepas tu bila dia tanya Mark Ruffalo, dia kata Mark Ruffalo, okay, aku tak apa, dia kata tak nak dapat surat saman. Dia tak nak tanya lah, Mark Ruffalo. tapi aku rasa Storm takkan muncul lah. Because kalau kau tengok balik Marvel punya game ni, Miss Marvel dengan Reed Richards so called ada sama power tau. The reason kenapa Aku dia orang rasa ah Storm akan keluar dan muncul dalam Secret Wars. Sebab hmm. dalam What If dah ada Storm, kau kena ingat benda tu. Oh ya, ya betul. Habis Storm Dia kena muncul tu. Storm bukannya part of team dengan Kahori ke? Kau jangan tanya aku siap pasal what if, aku kan tak tahu habis. Tapi okay, aku ingat Storm muncul. Cuma aku ah. lupa dah. Dia adalah part of the team dengan Kahori ke tak? Aku rasa macam tak. Okay, dia macam ni lah. X-Men nya team dia kena complete. Because kalau kau tengok the line up sekarang ni, sendu kan. Diorang Hmm. ada, aku tak tahu whether gambar tu official ke tak. But Hmm. bila diorang letak side by side Professor X, Magneto, Nightcrawler, Cyclops, siapa lagi? Beast. Sendu mat. Pasal kau tak ada Rogue, kau tak ada Gambit, kau tak ada Wolverine, kau tak Betul? ada Storm. Macam X-Men 97 complete tau. Kau tengok cantik je group dia. Tapi this team macam something's missing ah. Dia tak best. Okay, ada lah weh. The Guardian of Multiverse. Ada apa ni? Tapi ni Todd Odinson. Guardians of Multiverse. Dia kan ada, kejap. Dia dalam By the way, saya sedih tu kita tak tiap-tiap kali berbualkan pasal teori kan. mm. Chris Evans, RDJ, Chris Evans, RDJ. Tapi Mm. pelakon-pelakon lain kita tak sebut pun. Tak ada teori pasal diorang Apa Peter Quill Shang-Chi? semua apa Shang-Chi jadi. ada second season, second movie katanya. Tapi tak tahu lah. Itulah. Okay, ada. Okay, dia ada dalam current members. Siapa? Apa ni? The Guardian of Galaxy. The Guardian of Multiverse. Storm. Kan Okay. dia dapat Mjolnir kan. Dalam What If. Dia ada Oh. Mjolnir. So yeah. Kenapa dia tak, there's a reason kenapa what if ada Betul? Aku ada lagi satu. Aku nampak satu rumor ni mengatakan yang Tobey Maguire punya scene kat dalam Doomsday ni cuma 2 kali je, which is the starting of the movie dengan ending of the movie. Aduh, jangan macam tu Aku lah. tak Tolong suka tu. lah. Kau Bagi extra hype. sikit lah. Bagi extra sikit. Sebab mana lagi kita nak tengok RDJ dalam satu frame, Hugh Jackman, Tobey Maguire, Chris Evans dalam satu frame. Tolong. Dah lah, Aku Tom rasa Holland tak ada, Andrew Garfield tak ada, Tobey Maguire je yang Tom so Holland tak ada, aku confirm. okay. As long as dia bagi Tobey Maguire dengan Andrew Garfield. Okay lah, Andrew Garfield tak ada pun tak apa. Tobey Maguire pun okay dah. I mean, aku rasa he deserve this lah. Like, kau dah borak pasal multiverse. Bila lagi kau nak tengok Marvel heroes yang dulu kita grow up dengan dalam satu movie macam ni tau. Bila kau ada opportunity gini, kau buat dia muncul first part of the movie dengan ending. Aduh. Dan Tobey Maguire adalah pemula untuk superhero movie punya filem ni doh. Dia antara pencetus juga aku rasa, selain daripada X-Men, selain daripada Blade. Betul. Dan yang lain-lain. So macam aku banyak menonton. Bukanlah daripada awal zaman aku kecil dulu, aku rasa Spider-Man memang antara filem superhero yang yang paling aku suka lah. Aku tak suka sangat X-Men dulu, tapi lama-lama aku dah besar sikit, aku sekolah menengah aku start layan X-Men and then aku rasa X-Men orang yang dah matang boleh faham lah. Budak-budak susah so dia faham. berat juga kan. Dari isu politik dia sikit. Betul.
And Spider-Man Spider-Man dia superhero movie, typical superhero movie. straightforward lah, senang faham lah. And aku berani cakap lah, korang, kalau korang tak agree dengan aku, then pergi mampu lah korang. But aku berani cakap yang Spider-Man ni, Tobey Maguire Spider-Man save Marvel. Kalau bukan Tobey Maguire Spider-Man, aku rasa Marvel memang betul-betul bankrupt. Pasal kau Yeah. fikir balik, masa tu bila Marvel betul bankrupt, dia kan jual dia punya rights pada Sony, pada Fox semua kan. Sebenarnya Marvel jual rights Guardians of the Galaxy pada Sony, Mat. Doctor Strange. Tapi Sony cakap apa? Nobody gives a damn about Doctor Strange dengan Guardians of the Galaxy. Aku nak Spider-Man kau saja. Marvel macam, okay lah, kau ambil lah Spider-Man, then do whatever you can lah dengan Spider-Man ni. Lepas tu meletup. Itu yang Sony sampai sekarang cocky dengan Spider-Man ni. Tu asal diorang tak nak jual. That's why diorang boleh sebut nama Doctor Strange kat Spider-Man 2 tu. Because diorang almost dapat the rights of Doctor Strange dengan Guardians of the Galaxy, tapi Sony tak nak kan benda tu. But yalah, I mean, kalau diorang just ambil Doctor Strange dan Guardians of the Galaxy rights, aku can guarantee kau masa tu Spider-Man punya universe ada Doctor Strange, ada Guardians of the Galaxy. Macam Fox ada Fantastic Four, ada X-Men. Tapi itulah. Yalah, walaupun Sony sekarang sampah, aku can say Sony save the Marvel universe lah basically. Betul part of lah. Yeah. Panjang lah, kita setengah jam dah ni. Ya tu. Aku rasa itu antara serba sedikit lah tentang apa yang kita boleh kongsikan. By the way, Spider Noah punya trailer pun dah keluar, first look teaser dah keluar. Boleh ya? Boleh kot touch sikit. Aku rasa apa pendapat kau? First look Aku excited because Spider-Man Noah ni is one of the comic book yang aku grew up reading with. Because dia keluar tahun 2008 sampai 2009 kan. Masa tu aku masih budak sekolah darjah lagi. Darjah 6 lah. And then masa tu Spider-Man India pun baru keluar. Spider-Man India keluar 2004. And then 2008 Spider-Man Noah. Masa ni Marvel dah start make full use of Spider-Man punya rights ni. And then keluarkan all these different version of Spider-Man. So Spider-Man Noah, walaupun aku masih kecil baca komik tu, aku rasa dia a bit traumatizing because dia cerita dia a bit dark because Spider-Man kat dalam Spider-Man Noah ni dia bunuh. Dia bunuh Vulture tak salah. Yeah, and then Aunt May kasi dia macam sadar lah ya apa dia buat ni salah kan. So aku harap Spider-Man Noah yang kita akan dapat kat Amazon Prime ni akan stay the same tone macam kat komik because the a bit dark. Yeah. Dia bukan Spider-Man Noah saja. Masa tu Marvel pun ada buat lain-lain version of Noah punya komik kan. So there's banyak komik Noah ni dia a bit dark lah. Yeah. Mat, Green Goblin kat dalam, bukan Green Goblin lah, Norman Osborn kat dalam Spider-Man Noah ni makan orang kau tahu tak? Oh you? Ya, Vulture dia pun bukan Vulture yang macam kita dapat kat No Way Home, dia pencuri. Homecoming dia pencuri. Macam kat komik Sisi pun dia just robber kan. Tapi kat dalam Spider-Man Noah ni, dia betul-betul macam Vulture. Vulture kan makan bangkai kan. Kat dalam Spider-Man Noah punya universe, Vulture lah yang bunuh Uncle Ben. And then bila Peter Parker nampak Uncle Ben ni punya mayat, badan dia dah bekas orang makan. So memang dia very very dark. That's why aku cakap sebagai budak kecil baca Spider-Man Noah is very traumatizing. Yeah. Best gila. Yeah, that's why bila diorang introduce. Tapi aku tak tahu lah. Kau rasa okay tak Nicolas Cage jadi Spider-Man Noah ni? Tak tahu tu. Kan? Maksud tak? Sebab muka dia aku selalu ingat apa? Ghost Rider. Tak, Treasure Hunt. National Treasure. National Treasure. Yeah. Aku tak tahu lah. Dulu Nicolas Cage back then was a huge thing sampai orang nak dia jadi Superman. Kan ada gambar dia try space Superman suit. Even dia jadi Superman aku macam apa sih? What the hell? Tak kena tu. Studio fikir ni. And then Nicolas Cage pun ada appearance kat Flash punya movie. Kan dia jadi Superman. Ending Flash tu. Lepas aku macam asyik baik diorang cancel ni movie, tak kena sah. Lepas tu jadi Ghost Rider. Mat, kalau kau baca komik Ghost Rider, Johnny Blaze tak macam Nicolas Cage pun. Ryan Gosling yes, dia ada unsur-unsur Johnny Blaze. Tapi macam aku cakap lah, Nicolas Cage back then dia ada nama. So memang semua orang nak ride on this Nicolas Cage. Tapi at this day and age, Nicolas Cage sebagai Spider-Man aku rasa kelakar.
But aku faham Sony at first dia janji this Spider-Man Noir is a continuation from Into the Spider-Verse. Tapi aku tengok kenapa dia ban Riley, because kat Spider-Verse dia Peter Parker and dia ada Rubik's Cube. Mana Rubik's Cube dia? So aku macam banyak soalan untuk tu. And then the villains dia kat dalam Spider-Man Noir ni pun menarik, because kita akan dapat Electro, Sandman, Molten Man, apa lagi, ada few lah aku nampak kan. But aku excited je because this is the first Spider-Man TV series yang kita dapat after so many years, because the last time the first time kita dapat Spider-Man TV series was back in the 70s atau 80s. Tak salah aku 70s lah. And then live action lah, sebab kita ada animation kan. betul. Live action lah, 70-an live action lah. Ya, Yang dia punya web keluar. itulah. Kalau orang kata TV series, the first TV series live action lah, sebab live TV series animation ada. Betul, animation memang banyak diorang memang nak sell kan. But yalah, for a Spider-Man TV series after so long, aku excited lah. And besides, Sony pun dah buat Spider-Man movie related yang tak ada kena-mengena dengan Spider-Man. Peter Parker pun tak nak sebut. So finally a Spider-Man series ni, aku excited lah. And aku akan definitely watch 2 kali, because aku akan tengok black and white dengan colourednya. Dia akan keluar dekat Prime juga kan. Memang dia akan keluar kat Prime, so korang kena subscribe kat Prime. So dia akan ada 2. Aku memang subscribe Prime. Then dia ada 2, colour dengan tak colour lah. Yes, betul. Aku subscribe, aku subscribe Prime sebab ada NBA sekarang. Oh, kau layan NBA Aku layan NBA. So ada NBA dekat Prime. So aku dah start memang subscribe lah. Kira Netflix dia wrestling, NBA kat Prime. Tapi dia tak semua game lah. Ada certain game je. Lah. Aku harap Disney Plus ada FIFA World Cup tu tahun ni. Dah masuk World Cup pun nak. Tapi Disney Plus dia punya franchise besar-besar, power lah. Ya, betul. Banyak movie Disney, movie Marvel lagi, Pixar. Banyak. Betul. Hulu kat Malaysia, Hulu pun dah masuk bawah Disney Plus. Sama aku pun layan satu Hulu series, Paradise. Best ya cerita tu. Baiklah, kau excited tak Spider-Man Noir? Aku a bit excited lah, sebab aku tak pernah layan. Aku tahu pasal Spider-Man Noir daripada satu game, Spider-Man Shattered Dimension. Yes. Game tu best though. Itu the first game yang aku tahu Spider-Man ada banyak universe. Betul. Shattered Dimension Noir. Aku tahu dia ada 2 game yang from the same company. Aku tak ingat yang mana, tapi ada satu game memang Spider Noir. Aku rasa dia ada lah. Dia betul. Dia tak silap aku, dalam game Spider Shattered tu ada Ben Wright. Aku tengok ada Spider-Man biasa. 2070 apa? 2099. 77 pula. Spider-Man Noir dengan symbiote. Yes, betul symbiote. Tapi aku tak rasa tu Shattered Dimension. Shattered Dimension yang Spider-Man dengan Spider-Man 2099. Yang sebelum tu, game yang 4 Spider-Man tu tu aku tak tahu nama dia. Shattered Dimension lah. Shattered Dimension Shattered Dimension, betul. Okay, yang Spider-Man dengan Spider-Man 2099 tu apa? Age of Time Is it Age of Time? Aku tak ingat lah. Tapi aku Shattered Dimension ni aku nak cari balik game ni tau. Macam best gila tu, sebab dia, kalau korang tak tahu korang tak pernah main game ni, Shattered Dimension ni cerita tentang macam mana Mysterio dia pecahkan satu bongkah kayu, macam tombstone tak ingat siul. Lepas tu tiba-tiba tombstone ni dia macam dia ada multiverse. Setiap Spider-Man ni dia kena gabung dan bekerjasama di antara satu sama lain. Betul. Best lah. Aku main game ni, best gila ni. Baru aku tahu ada Spider-Man lain. Spider-Man Noir tu pun ada apa, dia lawan dengan Hammerhead kan, tak salah. Ya. Oh, yang aku cakap tu Age of Time is the other version of Shattered Dimension. Sequel lah. Dia bukan sequel lah, tapi dia is the same apa ni? Oh, Age of Time. Okay, aku ingat aku dah tengok Age of Time yang diorang tunjuk Anti-Venom tu, aku cakap wow, gila babi. Shattered Dimension tahun bila tak salah aku tahun tu Spider-Man Noir pun masih fresh lagi. Spider-Man Noir macam Dimension tahun aku tengok, tapi aku rasa sekolah menengah 2010 aku dah nak start masuk universiti kan tu. Time ni Spider-Man Noir pun baru 3 tahun kat komik. That's why diorang macam push kan. And then
10 years later, almost Damn. 20 years Aku nak main ya balik tu diorang. Shattered Dimension ni. You Best tu. Damn, Aku best rasa antara salah satu game Spider-Man yang aku sangat enjoy dulu. betul betul. Kalau korang pernah tengok, kalau korang pernah main, cuba korang komen. Korang excited apa korang macam mana? Betul. Nostalgic benda ni aku rasa. You tu. And itu Alright Awan. Apa Ya. aku nak cakap apa? tak ada, aku macam teringat lah game tu time kecil-kecil kan main. Rindu je Age of Time, Rindu tu, Shattered aku rindu tu Dimension. nak main. Aku rasa nak main balik tapi Ya, yelah banyak game aku tak main pun. tu asal. Okay lah. Oh, John Wick nya game. Oh, aku excited siap. Ada. Oh betul. Ya. Tapi tahun ni Wolverine nya game. Exactly. GTA 6 lah. Wolverine. Ya. Wolverine tu aku tengok dia punya teaser dia, trailer dia macam ini memang kena Ya tu. main ni. Dia ada Daredevil akan buat appearance tau kat Wolverine nya game ni. Oh ya? Tapi tak tahu lah whether betul ke tak kan. Tu just sebagai rumor sajalah. But I mean, anything can happen. Because Office Matt Murdock dengan Foggy Nelson ada tunjuk kat Spider-Man nya game. So make sense je kalau Daredevil ada kan. And we also need a Daredevil nya game. So aku harap ada lah. Betul. Ya. Alright, Okay lah. apa pendapat korang tentang apa yang kita bolehkan panjang lebar kali ni punya episod daripada Ya, betul. isu Doomsday, kita melangkah, kita sembang pasal komen, Asyam. curhat Nak 1 sikit jam. lepas Spider-Man. Video ni akan keluar bila? Isnin. Okay, then lepas korang layan apa nama dia? Sembang Wayang, korang layan aku je video pula. Aku akan borakkan lebih pasal Spider-Man Noir tu. Ya, korang pergi tengok. Wan dia dah baca komik banyak pasal Spider-Man Noir ni. So Okay memang korang boleh lah baca dan tengok. Boleh lah tengok dan refer video dia sebagai reference korang sebelum Betul. menonton Spider-Man Noir nanti. And Right, thank you Wan. As kita tengah record ni, aku lagi 3 subscribers untuk jejak 1000. So korang pergi subscribe sekarang. Aku rasa by the time tu kalau tak Itulah. 1000 Itulah. juga aku tak tahu lah. Yes, betul. Aku rasa by the time video dia release dah 1000 kot. Okay lah. Thank you so much Izzat. Thank you so much guys for tuning in. Jumpa Bye. korang next one. Assalamualaikum.